kasih. Ada lagi, apa lagi? Buat payah habis ya. Atas di sana. Ada. Ya, Sri. Ni Sri. Ada apa? Ajar ya. Ini tak payah direkod pun tak apa. Tak payah direkod dalam ini tak apa. Okay. Sebab saya ni rasa seronok. Tetapi matlamat kita adalah untuk mencari pengundi yang nanti akan datang kan. Saya tak ada lah kita mencari veteran. Memanglah memang veteran. Kalau boleh kita ni memperkenalkan kepada yang akan jadi pengundi kepada semua orang-orang lain. Orang baru. Nak melatih supaya dia kawasan pandan dia lah. Dia kita ada limit had more. 60 ke atas lagi, 55 kata perempuan. Cuma kita sebagai keluarga menasihatlah keluarga kita, anak-anak kita, mudah-mudahan supaya menyokong veteran, menyokong UMNO, bukan menyokong veteran je. Mengundi apa? Nanti pandangan dia tadi ni macam kita menjadi veteran kan. Kita nampak dengan dia. Ya. Kan. Kalau veteran tak boleh, veteran dia betul ni. Kita kena ingat, kita ni veteran. Kita punya apa ni, persatuan ni veteran. Kita tak boleh tumpu ke veteran. Yes. Pemuda kita ada pergerakan pemuda. Yang puteri kita ada pergerakan puteri. Yes. Yang wanita kita ada pergerakan wanita. Biar dia orang buat kerja. Jangan kita kacau dengan dia. Bagi nanti dia orang marah kita. Jadi kita lebih-lebih dah. Kita tumpu kepada veteran. Itulah pengalaman saya, Datuk. Bermakna kita ni open seluruh Malaysia lah. Ya, memang. Bukan kata di cawangan saja. Kita di mana saja kita bergerak. Tak boleh-boleh biarlah tumpu ke depanan dulu. Ramai lagi kita ni ada. Ramai beribu kata tu Haji Amir beribu. Ya. Kalau cawangan UMNO di bahagian pandan 80 pun. 80. Kalau satu cawangan 40. Apa 3,000 lebih. Ini pendedahan. Orang tak tahu. Yes. Cuma saya nak menambah apa yang cakap tadi tu. Logo apa motif moto ni pengundiku keluargaku. Betul balik. Pengundi itu memang veteran punya Dulu moto. memang dulu dah. Pengundiku keluargaku. Pengundiku keluargaku. Itu mesti. Mana Veteran ni. veterannya? Veteran punya Seluruh Malaysia. Moto dia tu. Kita kalau dah boleh banyak orang tu masuk veteran supaya anak-anak cucu dia datang. Dia hormatkan mak bapak dia. Dia sokong UMNO. Okey, ada kita ada ya. Amir jual Haji Amir sikit. Dia dah mantan ni bendari dah dia mantan pemimpin UMNO Pandan. Sikit pandangan lah jelas. Kita Ada bagi nak Amir dekat rumah. bahagian Pandan ni banyak orang yang belum register nak gigi. Veteran banyak. Bukan dia tak nak register, dia tak tahu macam mana. Kita pergi jumpa dia, benda ni kan bayar. Bagi dia semua orang sign. Itu je. Satu lagi lah, tertambung sikit. Ni datang akal sikit lah. Sekarang ni kita dah tubuhkan veteran UMNO. Kita nak mengenalkan veteran UMNO. Adakah baju yang awak cakap tadi kita tutup veteran UMNO? Yang sebenarnya baju dulu tu baju dah. Itu lain. Dulu Dulu memang tu. Kita memang ni bukan wajib tapi mesti ada seorang satu. Tandalah kita punya veteran tu. Dari sini ada dulu, mana merah. Veteran UMNO, memang dia bukan ahli UMNO, bukan Barisan Nasional. Warna dia merah. Memang kita, tapi oleh kerana pulus kita tak ada sekarang, kita pembelan. Siapa-siapa nak sponsor ke mana tahu kan? Siapa-siapa nak sponsor, Parlimen boleh sponsor ke? Untuk tak kisahlah kita dapat sponsor. Kita boleh kita jangan lupa sponsor Parlimen ya. Jadi kita minta. Kita itu sebab tadi segala pentadbiran, segala aktiviti mesti ada duit. Jadi kita target dulu cari duit dulu. Sama pentadbiran. Pentadbiran kena kewangan. Lepas tu kalau
lah. Ah. Saya bagi cabaran pada dia. Ah. Kerana kita kena, pertama you kena aim dapatkan lebih pada 200 ahli dulu. Dapat 200 lebih ahli, lepas tu kita buat penyerahan, lepas tu saya akan siapkan baju. Mesti ada. Dah siap, serahkan pada UMNO Selangor sini, baru saya akan siapkan. Datuk dah bagi tu. Datuk rasa sajalah. Yalah, Dia kata, dia bagi baju dia orang dengar lagi 200 tu pun baju. Dah cari ahli dulu 200 lebih. Haji tak ada lah yang dapat baju tu dapat kata. JK je lah. Okey lah. JK JK lah, takkan bagi pekan buat ni. Satu lagi saya tambah. Pasal veteran UMNO ni kita semua nak order. Kalau kita jadi ahli UMNO seumur hidup, jadi kad dia ahli UMNO. Jadi kalau kita veteran UMNO ni, kita buatkan kad itu pun boleh juga. Kita cuba macam IC tu, veteran UMNO. Lain. Ahli seumur hidup UMNO lain. Veteran